Kalau duit tuan-puan hanya cukup-cukup nak beli 100 gram, sebenarnya tuan-puan belum lagi sesuai untuk beli 100 gram. Ramai orang ingat nak simpan emas kena terus beli item yang besar. Tapi hakikatnya tuan-puan bagi yang baru nak bermula, lebih baik mulakan dengan 20 gram ataupun 30 gram dahulu. Kenapa macam tu tuan-puan? Sebab prinsip simpan emas ni mudah je. Tuan-puan beli sikit-sikit dalam jangka masa panjang. Dengan cara ni kita dapat membina harga purata yang lebih baik dan mengurangkan risiko beli semuanya pada satu harga. Tuan-puan mulakan dulu dengan dapatkan benchmark harga, kemudian fokus untuk tambahkan ilmu. Bila ilmu dan keyakinan bertambah, barulah tuan-puan tambah emas tuan-puan secara berperingkat. Satu lagi perkara yang tuan-puan perlu tahu, yang sangat penting. Beli emas gunakan duit yang kita tidak mahu gunakan sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Jadi apabila harga emas tu turun dalam jangka masa pendek, kita tak adalah panik dan kita tak adalah rasa ruginya kan. Jadi kalau harga emas naik macam nak pula, tak adalah kita terburu-buru nak jual. Penyimpan emas yang berilmu, kita tak jual emas semata-mata sebab harga naik. Mereka jual emas apabila matlamat dah pun tercapai untuk tukarkan kepada aset yang lebih baik lagi dan yang lebih menguntungkan, atau ketika benar-benar memerlukan. Jadi tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, DM saya ataupun tekan beg biru di bawah untuk saya pilihkan gram mengikut matlamat tuan-puan. InsyaAllah saya bantu tuan-puan dengan sebaiknya.